Seorang suami, dia simpan girlfriend, dia ada bini dah. Dia dating dengan girlfriend dia. Dating ni biasa dah, takkan baca sifat 20 pula. Faham lagi dah, faham dah. Dating tu buat benda, faham lagi. Colek situ, colek sini, tiung situ, tiung sini. Isteri tak tahu, tapi alhamdulillah dia dah bertaubat. Tu penting. Allah tak heran mu banyak dosa. Allah heran kenapa tak mau bertaubat. Kerana dia ni Maha Pengampun. Faham? Dia tak heran. Dia tahu dah kita, belum kita ada lagi, dia tahu dah kaki kalau lahir memang jahat punya lah kita ni. Memang kaki kantoi punya. Faham lagi? Nampak tak? Tahu tak? Malaung punya. Sebab tu Allah Maha Pengampun. Okey? Jadi bila kita dah bertaubat, kena cerita dak ke bini, jangan. Ceritalah kepada yang menyimpang rahsia. Ingat kalau kita banyak dosa, cerita kepada orang yang tak buka rahsia. Siapa? Allah. Cerita ke Allah lah. Ya Allah, aku zina, aku judi, aku begini. Maaflah aku. Dia suka, Allah suka. Bukan suka kita zina tu, dia suka kita ngadu gitu. Faham? Kita tak tulis kat Facebook. Bodoh. Faham lagi. Kau nak dapat simpati korok.